Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah SWT dan dengan pastinya yang akan bersama pada kita ini di halaman Allah untuk persoalan radio yang kami jelas. Kita mulakan dengan kita Tuhan. Tanya kepada semua ahli koperasi, keluarga Ahmad dan masyarakat seluruh bahan yang dapat hadir ke besaran agung kali ke-17. Saya tanya kepada semua yang dapat hadir secara digital maupun secara online ini. Seperti biasa, satu kejayaan kepada koperasi kita kerana tidak pernah menghampulkan daripada dari segi persoalan agung. Jadi tanya sebenarnya. Kalau kita ikutkan agenda masyarakat kita pada petang ini, kita ada agenda seperti biasa dan kalau boleh kita percepatkan, kita percepatkan. Doa dulu. Okey, sebelum itu kita teruskan dengan bacaan doa. Menurut Al-Fadhil Ustaz Al-Azmi untuk bacaan doa. Silakan. Ada mic. Baik, Pak Ustaz. Okey, itu. Kita tak boleh. Bateri tak charge. Bateri tak charge. Ya, siap. Amin. Satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 6 orang anggota, 4 orang anggota lembaga koperasi untuk mengesahkan draft ini besaran agung tahunan. Mungkin untuk perluan orang anggota. Saya datangkan 6 orang. Siapa? Aisyah. Aisyah. Bukan anggota, bukan RKS. Ini apa saya bawa beli. Okey. Kita dirajak bicarakan Aisyah, penyokong. Enam orang. Kalau suka yang dulu punya. Nah,
Ada kosong juga membesarkan draft ini keterangan tahunan. Hmm? Jangan iya. Okey, yang pertama tadi Aisyah, baik, dan Hilaf, Nabila, dua, tiga, Alman, empat, Nasi. lima, Ya. Nadia, enam, sudah, okey. Okey, itu 6 orang anggota, RK. 4 orang anggota lembaga. Lokman dalam lembaga tak boleh. Okey, potong. Dulu tu ada. Ha? Okey, tangan tak boleh, dia ni langsung Lokman keluar. bawa masuk. Buka macam. Roman dengan Kila, KLK. Kila dah. Lalu aku. Masa ni KLK. Ha. Dia belum Adam. Okey, ada. Berapa yang? Ha? Bayar. Bayar. Dia cakap situ. Sarah. Okey, 6 orang tadi ya. Kemudian 4 orang anggota lembaga, Wan, Kila, Roman, Nabila, Keempat. Fauzal, Taktau, Pak Long. Bandung kan? Itu. Okey, ada Sekarang ini. kita mengesahkan ini bukan agung kali ke-12. Berapa yang ini ya? Tapi sebelum tu nanti 2 orang untuk jadi pencatat minit. Tak masuk tak tulis Catat minit. Siapa nak 2 orang? Saya. Mak besar, Mak Lang. Mak besar dengan Mak Lang lah. Mak besar Mak Lang lah. Bagi pen ada kita. Ya. Nah. Ini 1, 2. Oh. Zainon, Lisa. Dan Hai Lisa. Tak dengar suara. Oh, dalam kereta. Lisa dalam kereta pergi hospital lah tu. Kita ini. Okey dah ya. Bayar apa ni? Ahas. Tulis muka surat 2 orang. 2 orang. Kan? 2 orang. Sebelah. Salah dah. Juga ke kita. Okey. Ya, sebelah. Teruskan dengan 3.3 mengesahkan negara agung tahunan yang lalu. Kali ke-12. Buka buku laporan. Kena rujuk kepada laporan lalu. Tak pasang. Tak nampak. Dalam handphone. Dalam handphone. Handphone masing-masing. Buku laporan. Mana buku laporan? Mari. Malam tadi ya. Malam tadi. Semalam kita jalankan untuk menyisahkan ini cerai. Kan? Hari yang hadir pada persoalan agung kali ke-12. Yang hadir boleh menyisahkan ini tadi habis. Okey.
Semangat. Okey, Tak. misalkan boleh faham dan dipandangkan disokong oleh undang, Baik. waktu undang. Nampak Okey, seterusnya 3.4 menimbang laporan bagi pesaku dan laporan dari kuasa audit dalaman dan pandangan Suruhanjaya mengenai hutang tersebut dan laporan lembaga prestasi. Okey, kita mulakan dengan laporan lembaga prestasi. Dipersilakan eksekusi lembaga prestasi keluarga penyaman dan bidang pendataan. Sana. Tadi nak tengok. Oh, akhirnya tak print Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kerana menghadirkan diri pada musyawarah kali ini. Memandangkan kitanya masa agak suntuk, saya terus kepada inilah terus kepada laporan aktiviti. Minta ya. Permakluman kita sekarang ni ada 69. Satu. Nah, 9. Yang 9 orang ahli dalam operasi kita. Operasi kita ni dah berumur kurang 15 tahun. Kalau macam tadi kita tengok saya si Kumar 13 tahun, maksudnya dah masuk golongan remaja. Tapi masih remaja yang masih perlu bantuan dari bagi kemungkinan kita ni masih lagi dalam tahap bukan orang dewasa. Jadi alhamdulillah koperasi kita masih lagi hidup walaupun orang kata macam hidup tak hidup kan. Ramai yang tak berapa setuju dengan kita punya aktiviti. Walau bagaimanapun untuk dulu ni kita ada rumah alai. Kita panggil dia Villa Nontipa. Tapi Villa Nontipa ni kita dapat duit lebih daripada Bayar tengok. Ada. daripada sewaan ni. Tapi itu pada perasaan dia Kau waris nak. Tak tak sanggup. dia sebab Kau waris nak. Kau waris. kadang-kadang sebab JLP itu banyak buat penambahbaikan atau repair. Repair ni memanglah semua sudah turun, tapi sudah dapat banyak juga duit daripada JLP. Aktiviti kita yang kedua adalah berkaitan dengan jualan perabot sama dengan syarikat masjid Bakar. Tapi tak apa-apa menjadi sebabkan ada salah faham berkait dengan syarikat masjid pula. Aktiviti kita yang ketiga adalah berkaitan dengan penjualan halal. Alhamdulillah penjualan halal kita telah habis menjualnya dalam masa 1 tahun yang kita anggarkan. Dan daripada 600 naskah rehal yang kita jual itu, kita keluarkan modal sebanyak 18,000. Dan kita dapat balik dalam 29,000. Dan kita punya keuntungan
ada dalam 9,000. Alhamdulillah, perihal kita ni berjaya. Aktiviti kita yang apa ni terakhir yang kita bincangkan adalah berkaitan tapi penakan ikan talapia ni rasanya tak berapa ni sebab kita ni konsep dalam cara tengok kita yang undang-undang kecil kita ni aktiviti sepatutnya adalah penyelesaian tapi kita pergi kepada pembuatan ataupun ni lah so kita tak sama dengan ni apa yang sepatutnya kita buat perkhidmatan banyak benda yang kita boleh buat tapi alangkah konsep apa ni kita masih lagi kepada pembuatan baik itu pasti cadangkan tahun 2025 2026 kita tidak mahu apa ni generasi pertama yang memberi idea kepada kooperatif kita. Kita serahkan kepada generasi kedua iaitu anak-anak untuk menguruskan pemerintahan. Sebab ada beberapa aktiviti yang kita ni contohnya kita melabur Global Varsity. Global Varsity bagi kita RM1,000 untuk setiap 10,000 investment dalam masa 3 bulan. Tapi sayangnya dia cuma bagi untuk 3 bulan. So pasti akan rasanya pasti nak cadangkan pada tahun 2025-2026 ni kita siapa-siapa yang nak melabur ataupun siapa-siapa yang nak membuat projek koperasi boleh memberi pelaburan mungkin dalam 1 tahun. Kalau 3 bulan tu terlalu singkat. Jadi dalam masa tu mungkin kita boleh satu projek kita boleh bagi dalam 10,000. Dan tengoklah kalau ada you all secara individu ataupun secara berkelompok yang nak mencadangkan apa ini serahkan kepada ALP dan ALP akan mengembangkan you all punya ni kita akan tengok kalau benda tu berpotensi kita boleh keluarkan maksimum kalau macam global varsity hari tu sebenarnya kita nak tambah pelaburan 20,000 tapi disebabkan dia tak berapa lagi kepada 10,000 ini cadangan untuk sama ada individu ataupun namanya berkelompok dan hantar pada kita ALP dan akan dihantar dan kalau kita setuju dan kita akan boleh memberi pelaburan sebanyak maksimum 10,000. Ada ke yang apa ni macam ada juga cadangan untuk membuat apa nama 3D printer. Kita galakkan pada orang tapi mungkin disebabkan oleh takut dengan generasi pertama punya pengaruh dan benda tu tidak jadi. Baik itu sekarang ni pada kita beri kelonggaran kepada generasi kedua untuk buat perniagaan ataupun projek sendiri dan kita akan bantu daripada belakang. Selain daripada aktiviti yang ini, kita juga macam
dalam masalah hari itu berkaitan dengan kebaikan. Kita punya tabung kebaikan sebenarnya adalah daripada tabung ibu bapa dahulu. Yang itu dulu kita membantu antara satu sama lain. Tapi sekarang tabung kebajikan ni kita serahkan kepada generasi kedua kebanyakannya. Akademi kecemerlangan dulu-dulu impor yang dapat. Tapi sekarang ni kita bagi kepada akademi kecemerlangan yang pertama yang akan dapat pendapatan. Sebab dia adalah cucu yang pertama sekali. Dan yang lain-lain akan turun sama. Dan dalam tabung kebajikan kita ni, untuk tahun ini, kita selain daripada akademi kecemerlangan, kita juga telah memberikan tabung ni kepada nombor satu musibah yang dapat Muhammad Nur Azim disebabkan oleh jauh dapat banjir. Selain daripada musibah, kita juga ada khairat kematian yang dapat adalah patung selepas kematian menteri takduk. Dan selain daripada itu, kita juga memberi tabung kebajikan ini kepada family day. Family day yang kita buat dekat Kajang hari itu dan dikeluarkan oleh Mak Buda dan Abang Lita, dan kita bagi tabung projek duit sebanyak 2 yang lain-lain katanya ada beberapa juga kebajikan yang kita bagi, terutamanya kepada anak-anak yang masuk universiti, anak-anak yang keluaran universiti. Selain daripada tabung kebajikan, ada juga yang mempertukaikan ahli sahaja yang membayar, tapi yang dapat manfaatnya kuasa SMK yang lain yang bukan ahli. Jadi kita buat survey. Daripada survey yang kita buat, mungkin you all respon kan, bahawa 95% bersetuju untuk diteruskan. Kohan. Tabung kebajikan ni kita Bukan tabung. Ni ahli Kohan. ahli Stay. Tuhan. Ni nak stay sebagai ahli Kohan. Yang nak apa ni, untuk ahli 90%. 96. 96% nak kekal. Nak kekal. So, Survey kedua, maksudnya kita akan terus apa ni lah. Tapi cuma yalah, sebagai ahli tengoklah kedatangan hari ini. Tapi mungkin pasal banyak halangan lah, kita cuba teruskan. siapa patut menjadi anggota Kohan? Siapa patut jadi anggota? Majoriti suami dalam majoriti kata semua patut jadi apa ni. Tak kira suami ke, isteri ke, bagi kita ni dalam satu keluarga. Dan Kohan ni sebenarnya untuk mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Anak-anak pun ni isteri suami, anak gantry. So kita ni daripada konsep pertubuhan kita tu adalah untuk keluarga kita. Jadi semua kena, anak-anak, isteri, suami, cucu-cucu semua akan sama lah. Dalam UK kita pun kita maintainkan orang luar tak boleh masuk.
Kita sahaja yang boleh masuk dalam ini. Nak tambah nak saham. Untuk tambah saham, Ramai yang nak kekal saham yang ada ke? ramai yang tak nak, ramai yang tak nak ni. Ramai yang tak nak tambah saham. Tapi bersetuju kalau Tuhan berniaga. Tapi nak berniaga. Macam mana? Tak nak tambah saham tapi nak berniaga. Oh, dia lupa dia. Ni Eh? dan yang ramai yang tak nak berniaga. Ahli tak nak libatkan diri dalam berniaga. Terus Tuhan berniaga tapi tak nak melibatkan diri dalam perniagaan. Itu macam mana? Sebab itu Pakcik cadangkan tadi, siapa-siapa yang ingin berniaga, kita bagi dia modal ataupun kita melapor pada dia. Ini bukannya pinjaman, tapi ini adalah penghamburan. Yang kita buatkan apa tu lah, City. Macam waktu hari tu lah. So kita koperasi boleh bagi modal pada ni, and then modal tu kita biarkan dalam masa 1 tahun. Tapi nak dapat modal melalui saham. Ya, modal tu datangnya daripada share yang kita ni. Kalau untuk pengetahuan semua, sekarang ni selain daripada yang duit yang kita ada, peniaga DLT dan juga Rehan hari itu, ada juga contribution daripada Mami. Mami jual dulang antara orang kahwin. So, duit yang dia dapat, sebahagian daripadanya dia masukkan dalam tabung. Parti juga ada menjual mutu. Sedikit daripada hasil jualan mutu itu dia masukkan dalam tabung. Parti pun ada juga memberi hasil daripada parti punya kutipan rumah sewa. Sebahagian daripada kutipan rumah sewa itu parti masukkan dalam tabung. Tabung bukan tabung kebajikan, tabung PLC, tabung koperasi. So maksudnya penambahan saham. So siapa-siapa parti tahu ramai yang buat perniagaan sendiri. And then masing-masing dapat perniagaan sendiri tapi sendiri je lah. Contohnya macam yang bagi ada juga yang buat kuih, ada yang jahit baju, ada yang rumah sewa. Ini pun penting satu perniagaan sendiri. Tapi kalau you all nak menyumbang kepada koperasi, mungkin boleh masukkan sebagai share. Contohnya macam Mami, dia kata masukkan RM10 sebulan dalam sistem dan anggap ia sebagai satu share. So macam apa kita akan tambah. So selain daripada apa ni, kata nak berniaga tapi tak nak berniaga, tak nak libatkan diri. Cuma kalau boleh libatkan diri dalam menyumbang dalam tabung. So tabung tu nanti kalau tambah, insyaAllah adalah orang yang boleh menggunakannya untuk aktiviti dia. Bagi kita galakkan sekarang ni, siapa yang nak ALT akan beri pelaburan. Tengoklah, janganlah singkat sangat macam universiti itu 3 bulan dia bagi ni. So 3 bulan kita dapat 1,000. Kalau dia bagi kita dalam masa 1 tahun, mungkin kita boleh dapat 3 bulan sekali. Apa maksudnya kita boleh dapat 4,000. Lebih kurang macam itulah. So itu untuk
Next one kami. Ah, Bagikan. yang yang seterusnya berkaitan dengan pendapat tentang tabung kebajikan. Nombor 1, apa dia? Aktiviti Keluarga 2 tahun sekali. aktiviti hari keluarga 2 tahun sekali. Okay, tekanlah. And then bentuk tekan 7. Nombor dua. Ulang SPM Ada sekarang teruskan. SPM teruskan. Bantuan pendidikan tinggi diteruskan. Bantuan untuk pendidikan tinggi kita berbentuk apa ni? Universiti diteruskan. Insentif graduasi. Intensif untuk apa ni, siapa yang pas dah graduate pun diteruskan. Pinjaman maksimum 2,000. Pinjaman pinjaman ni tak sama dengan pelaburan. Pinjaman ni lebih kepada kebajikan. Mungkin ada yang apa nama, Tak beli down payment. beli makan anak ke, cucu saja ke, ataupun anak sekolah, ataupun sebab hari tu ada yang kata kena icap burung. So kita boleh bagi pinjam apa ni daripada tabung kebajikan. Mungkin siapa-siapa yang nak beli buku untuk anak ke, ataupun ada yang nak kahwin ke, tak cukup duit, so kita boleh put dalam apa ni tu, tapi kena mohon lah. Baru kahwin tak ada sale. Baru tak setuju baru kahwin. Tapi kalau kita ada duit banyak, Mohon nanti mohon. LK akan tinggalkan. sebab benda ni namanya tabung kebajikan untuk membantu anak-anak ataupun siapa yang susah atau apa ni sesak masa tu, dan kita boleh cuba bantu lah. And yang ini zero interest, tapi maksimum je 2,000 lah setakat yang kita mampu. Tapi benda tu akan dibincangkan oleh AJK kebajikan. Dia akan beritahu kan. LK akan beritahu. Sebab kita ada aturan kebajikan sebenarnya. So dalam aturan tu ada ni. So siapa-siapa yang terdesak ke, siapa yang ni boleh buat pinjaman. Ini bukannya pinjaman untuk pelaburan, pinjaman untuk ni. Pribadi. So yang lain, Iuran RM50 setahun. iuran Tabung kebajikan RM50 setahun. iuran RM50 setahun. Maksudnya kita akan kutip duit ni, mungkin AJK kebajikan akan beri announce selepas bulan 6 lah. So lepas bulan 6 kita akan edarkan apa ni, siapa-siapa yang ni nama-nama yang macam baru-baru ni maka edarkan, and then startlah bayar. Sebab kita biasanya bulan 10 kita akan ada AGM dan juga Family Day. Semua Family Day 2 tahun sekali. So untuk yang bukan ahli, mungkin kita akan kutip lain lah untuk Family Day. Tapi macam yang you all kata, bukan ahli dan termasuk dalam Aira buat apa? anugerah yang kita bagi tadi. Next. Oh tidur Hairat kematian. Musibah dan hairat kematian, semua setuju. So musibah ni dia bergantunglah apa-apa yang apa ni, apa-apa yang boleh menyebabkan kerosakan kepada mungkin bumbung botol ke, angin kena dirisut ke, ataupun macam-macam lah musibah, accident ke, tu boleh kita ni. Tapi kita mohon. Tapi benda ni bukan boleh dapat secara ni, secara apa, dia kena mohon. And then bila AJK kebajikan ni setuju, and then baru kita akan dapat keluarkan.
Mungkin lambat sikit lah. Mungkin dia orang kata apa, atap rumah pun dah repair, baru nak dapat duit. Kita bergantung kepada duit yang kita ada. Kalau banyak yang orang sumbang, banyaklah yang kita boleh bantu. Sama juga dengan khairat kematian. Musibah sekarang ni, kalau ikutkan kita punya tu, aturan cuma RM300 saja yang kita boleh bantu. Sama juga dengan khairat kematian, kita boleh cuma bagi RM300 saja. Next. Pendapat pembunuhan insentif kepada yang tadi semua itu kepada anggota Kohan. Yang ini kebanyakan tu kata kepada anggota Kohan saja. So yang apa ni, apa nama, survei seterusnya kata tabung kebajikan ni adalah khas untuk ahli koperasi sahaja. So ahli yang bukan apa ni koperasi, kebanyakan tak setuju. Ini Anggota semua yang ni aktiviti sikit. apa? Iuran RM50, you anggota Kohan. Tapi nak dibayar oleh SRM anggota tak? Dia yang setuju, ada yang tak setuju. Itu ramai. Kebanyakan apa ni setuju dalam 55%. Mengatakan 57% mengatakan tabung kebajikan ni khas untuk Ahli ahli sahaja. Kan? ahli SMA tak patut tak. Ahli SMA tak perlu. Tapi kalau ada family day, bukan ahli datang. So macam mana? Kita petik family day kesetan lain. Oh, family day maksud dia kita bukan ahli kena bayar lain. Kalau dia datang, dia kena bayar lah. Sebab kita selain daripada RM2 yang kita bagi untuk ni, untuk family day, di apa ni, Kohan juga akan bagi RM2 untuk pemutaran AGM. So kita ada RM4,000. Dan yang selebihnya kita akan kutip daripada yang lain-lain lah. So mungkin sekarang ni untuk satu rumah 3 hari 2 malam bando yang boleh muatkan 60 orang. Kurang-kurangnya RM6,000 RM6,000. 3 hari 2 malam. So kita cuma untuk apa nama, untuk kita contribute daripada tabung kebajikan dan juga tabung Kohan cuma ada RM4,000. So maksud dia kalau kita dapat peniaga dan juga duit banyak, mungkin kita boleh tambah RM3,000 ke, so dapat RM6,000. So tak perlulah nak bayar lebih betul ni. Tak perlu nak kutip duit daripada family ke ataupun kita punya tu. Okay. Okay, last sekali harapan bagilah kepada generasi kedua ni, anak-anak yang bapa-bapa, mak bapa ni semua dah pencet dan juga masing-masing macam ada lagi yang berminat untuk ni, tapi rasanya idea-idea tu dah 10 tahun, 13 tahun kita cuba. And inilah yang kita dapat daripada mula-mula kita tubuhkan koperasi dulu 2014. Kita mula dengan modal sebanyak RM16,000. Sekarang ni kita dah ada duit sebanyak lebih kurang
40,000. Alhamdulillah, kita harap generasi kedua meneruskan kita punya ni supaya kita akan lebih ni lah, berdaya saing dengan yang lain. Cuma pada pakcik memang bukan harapan pakcik untuk menjadi kaya, tapi kurang-kurangnya kita boleh support family day, kita boleh support aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan meningkatkan silaturahim antara kita semua. Sebab masa kami kecil-kecil dulu, mak bapak kami, maksudnya datuk-datuk dan nenek-nenek yang lain, sepupu-sepupu semua tak kenal antara satu sama lain. Jadi sebab itu kita cuba mengeratkan silaturahim sepupu-sepupu ni supaya dapat bersama-sama berkumpul, bertanya khabar dan sebagainya. Walaupun sekarang ni you tengok mungkin ada yang antara kami yang macam menyendiri, tapi harap-harap tidak terjadi kepada yang lain. So akhirnya saya pakcik mengucapkan ribuan terima kasih. Ada RK. Ni RK yang di RK sudah ada. Ribuan terima kasih kepada ALP yang dilantik pada 2024-2025 dan pakcik umumkan bagaimana yang biasa, bagaimana amalan kita, 4 orang yang akan dikumpulkan dan kita akan melantik 4 orang yang baru. 4 orang yang dikumpulkan adalah pakcik, Bisa, siapa nama? Ila dan juga Fadli. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Komisi Lembaga Operasi. Berikutnya adalah laporan serta kuasa bagi Kendari. Kendari tak ada. Ketua Pengalaman Ketua Tuhan Nur Hidayati. Oh, Muaz. Semua tak ada. Tiga-tiganya apa lagi? Lambat-lambat. Lain tu tak ada. Tak tahu. Tu. Ada. Kita sila. Okey, kalau dilihatkan, tak apalah. Lalu baca lagi. Laporan yang Makan dulu. Kan daftar. Laporan ini bertujuan untuk melaporkan hasil temuan DAP serta cadangan bagi kawalan dan operasi yang boleh diperbaiki untuk menambahkan dalam kelemahan yang dikenali dan meningkatkan kecukupan, kecekapan dan kebijakan kawalan berasaskan risiko yang dikenali. DAP telah memeriksa sukses pengajuan buku penerimaan, voucher bayaran, buku penampilan anggota dan buku lain untuk tahun berakhir 2024. Panjang tempoh bahan tersebut telah menjalankan aktiviti betul. Baik, nak air. Operasi telah menjalankan pendapatan sebanyak Air merah. 20,000 Nak air merah. Indonesia. Saya tak nak. Hasil daripada kewangan sehat. Paling minum banyak. Susu. Tiada penambahan operasi pada tahun akhir 30 ekor 2022. Menjadikan jumlah anggota operasi selama 61 orang. Modal share tersebut adalah 32,400 di mana peningkatan caruman tabung perbandingan daripada anggota sebanyak 680 dan pengeluaran sebanyak 2,650 digunakan untuk hadiah keselamatan, bantuan kepada anggota, aktiviti keluarga dan lain-lain. Menjadikan baki ini makan. 9,200. Jumlah bayaran program
akan dibuat di jumlah 4.915 ringgit yang melampiri perut belanjaan am seperti audit pegawai dan bantu usaha umum dan ditemukan sebagai sertifikat bank kekalahan komisi dan pergerakan dan langsung. Jadi menunjukkan bahawa pihak perusahaan memerintah risiko yang boleh Mana kat diterima. Jadi ingin mengatakan ucapan penghargaan atas kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan dan penyelenggara. Kita disahkan laporan ini. Seterusnya akan pandangan Suruhanjaya mengenai akuan audit dan laporan lembaga usaha. Okay, betul lah. Kan revisi. Okey, 3.5 seterusnya. Mengenai dan merumuskan tentang audit dan akhir 30 April 2025 dan kematian hubungan bersih ekonomi. Ini sudah hari ini. Dari tak ada. Tak ada. Kalau dari ada. Enggak juga. Okey, 3.6 melantik anggota lembaga koperasi. Empat orang dilaporkan ialah Haji Samsudin. Ni Haji Samsudin. Tadi dah cakap. Fatih, Sabidin, Fasih Samsudin, Akila, Akila, Fadli, Fadli, dan juga Lisa. Noman. Lisa. Fasih Samsudin, Isa, Akila, Fadli. Sabli. Okey, kita perlu melantik 4 daripada anggota untuk menduduki anggota lembaga koperasi. Dalam Google Form calon-calon yang mendapat penamaan. Okey. Dalam Google Form yang kita edarkan untuk pencalonan 4 orang anggota baru, kalau tengok dalam apa ni, dalam Zoom kita dapat penamaan yang paling ramai sekarang ni 40% ialah Fakhrul Nizam yang pertama. Yang kedua 29% adalah Adi Hafiz. Dan nombor yang ketiga ada 2 orang. Muhammad Firdaus 25%. Dan juga Nolisa Amelia 25%. Ada yang 60% juga Ahmad Muaz. Dan Ahmad Muaz 6 orang, siapa lagi? Amirul Nasiruddin 50. Itu yang 20% ke atas lah. Pengundian 20% ada berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang 6 orang. 6 kan? Kita nakkan 4. Nak gugur 4. Okay, macam mana pendapat? Kuat. Gugur 4 yang ni sekarang kita ada 1, Yang pertama, 3. undi yang paling banyak tadi adalah Hidau. Undi yang kedua terbanyak adalah Adi. Dan juga Adi nombor 2. Nombor 3 nombor 3, Lisa dengan Firdaus. Lisa dengan Firdaus. Lisa dengan Hidau. Tapi Empat. kebanyakan apa ni, yang datang cuma Hidau. Antara yang lain adakah yang tak hadir boleh kita uji ini sebagai yakin? Kalau Adi?
Nah, kita nak cepat. Tak ada lah ikut je lah undi Google Games ni. Macam nak undi ni tak ada lah. Boleh nama lain lah. Setuju tak? Tak buat online. Tak, setuju tak? Saya. Dengan apa ni? Yang ni ataupun sebab ada yang apa ni? Ada yang undi yang lain yang apa ni yang ada kat sini. Ada nama lain tu? Ada nama lain yang apa ni kan? Nasir ada sini. Ah, Nasir ada kat sini. so nanti datang. Oh, sebab kita undian kita online. Dah buat online kok. Apa guna online? Apa guna undian online? Okey. Kita live kan? Setuju tak setuju angkat tangan? Setuju. Setuju tak? Donggang tak donggang 4 orang tadi. Walaupun tak hadir. Ada 4 orang Kak Adil tapi dia uji yang tertinggi. Jom main. Yalah. Sebab sekarang ni undi ni ada yang tak hadir. So ada yang undi yang banyak juga tapi tak banyak macam diorang. Cuma dia hadir. Yelah. Oh, dia sekarang ni bukan fikir hadir tak hadir. Sebab kita dah setuju ni buat undian secara online. Tu ambil adalah keputusan secara online. Kalau Setuju? Terbulat suara. Siapa yang setuju angkat Manda, tangan? Manda, Manda, Siapa yang setuju? 4 orang tadi. Manda, dengan saya Riko cakap. Manda, no, Bisa ke? Risa. Bapa bilang berapa no, orang? Risa. Man, dia Man. nak tanya. Man, bilang Man. Putus-putus. Siapa yang setuju? Dia nak tanya. Man, bilang Man. Bakal baru. Kan? Itu yang baru. Baru. Okay. Dia, ini untuk cadangan apa ya? Hello. Bagi tahu dia orang berapa. Putus. Ya. Lain putus-putus Manda. Okey, 4 ahli lembaga yang telah disetujui No, dicadangkan Manda. perjalanan secara No. online. Adalah satu bidang yang Ni nama cadangan apa ya? Kita Muhammad Daud dan Nur Nisa. Bisa. Okey, Pak Ha? Wan. Ya, lain putus-putus ah. Aku ngejeli. Apa yang baru, okey? Okey, seterusnya. Tania. Ha? Apa dia? Tadi saya tak berhenti. Dari saya. Itu boleh kok. Itu boleh. Apa dia? Itu dunia bertimbang dan memeriksa belanjawan tahunan koperasi bagi tahun-tahun yang berikutnya. Koperasi boleh ikut keranakan. Yalah, susah bentang. Kita kekalkan ya. Ya. Okey. Anggaran pendapatan dan perbelanjaan untuk 26 2026. Okey, pendapatan untuk tahun 25 yang sebenarnya kita tidak ada fee masuk, maksudnya 25 kita tak ada ahli baru. Sebagai pendapatan kita dapat tahun 2025 punya ni 22,100 22,111 ringgit. Dan kita anggarkan tahun 26 kalau tidak ada kalau ada perniagaan ataupun kita akan ada 10,000 pendapatan. Kalau ini adalah anggaran sahaja. Dan kita harap ada tahun depan ada anggota yang masuk. Okey? Dan ni kita tak 200. Tapi yang kedua adalah tentang perbelanjaan. Perbelanjaan yang tetap adalah fee audit Suruhanjaya
untuk tahun 25 kita bayar 400 kepada audit Suruhanjaya SKM. Tapi untuk tahun yang datang ni kita bayar 600. Ya. Memang kita dah tahukan 600. Harapnya fee ini tidak naik. Dulu RM40 saja. Tapi fee ini makin lama makin bertambah. Dan perbelanjaan am 50, charge bank RM5. Setakat ni RM5 lah. Dan perbelanjaan alat tulis kita letakkan untuk 200. Dan yuran khusus kita anggarkan untuk letakkan 1,000. Okey, sebab kita mengharapkan lebih ramai anggota pergi khusus. Setakat ini kita tidak kurang anggota pergi khusus dan yuran khusus pun sekarang bertambah. Kalau dengan IKMA, Institut Kemahiran IKM yang SDM punya tu RM50 paling kurang, kadang-kadang 200 ikut pada jenis khusus sama ada dalam IKM ataupun di luar. Senggaraan RM50. Lainnya tahun mesyuarat agung setiap kali kita beri untuk peruntukan 2,000. Dan tahun ni komisen. Kalau kita ada perniagaan, kita anggarkan ada komisen 200. So kalau ahli mesyuarat semua setuju, cadangan ini kita terimalah. Boleh cadangkan ataupun nak bahas. Okey, terima kasih. Undangan kepada kita ini mencadangkan anggaran pendapatan ini diterima. Minta cadangan diterima dan sokongan. Kita mulai bawah pasir. Lebih sikit Okey, nanti pada tahun lepas anggaran dalam 4,900, tahun ini naik 5,300. Okey je. Kita ni tolong cadangkan diterima dan sokongan. saya cadangkan seperti itu. Okey, Marwan cadangkan diterima sokongan. Tidak mendukung. Terima kasih. Okey, kita datang balik kepada laporan Suruhanjaya mengenai akaun teraudit dan laporan lembaga kooperatif. Minta mana Ratina? Tak ada pun. Laporan Dengan Along tak online ke tidak Oppo ni siapa? Oppo ni siapa? Oppo. Siapa Oppo? Untuk menyebutkan dalam tinggi ini ada disebut 3,681. Jumlah ini perlu dijelaskan dalam koordinat. Jadi kita perlu buka akaun dengan koordinat. Sebenarnya deposit ini adalah untuk daripada keuangan yang kita perolehi setiap tahun di dalam keputusan dalam satu deposit di koordinat. Jadi jumlah ini akan meningkat juga ikut dengan jumlah cash yang kita ada. Misalnya ni kalau kita dalam sekarang jumlah cash kita ada 32,000 daripada tahun tidak ambil 13% dimasukkan ke dalam bank pada deposit. Jadi sebenarnya koperasi
akan dibenarkan share penjualan pada shareholder dengan nilai yang ada. Jadi sekarang kita tengah kumpulkan jadi maknanya kalau ada sesuatu anggota yang nak keluar daripada kami sekarang ni, kita tak kira dana akan asing dan dibentuk dengan modal. Yang kedua, itu dimasukkan. Yang kedua dimasukkan pasal audit ni biasanya dah selesai audit bayang. Aku kita ada accountant tak ada jatuh. Kalau saya berapa nak tanya apa berkaitan kau? Terima kasih. Seterusnya laporan penyelesaian keuangan. Bank akan meluluskan akaun publik 30 April 2025. Hari ini kita perlukan cadangan dan sokongannya untuk diterima atau tidak. So kita mohon bantuan Akauntan audit yang Bangla untuk bertanda. Akauntan audit tu yang mana? Kerja kita kira. Ada kewangan koperasi tahun Untuk apa? Untuk apa? Saya sudah untuk sampai Februari surat 15. Anak mandi. Saya tunjukkan Aira. Dia tidur Dan Amir pun dapat tahu lah kalau ada yang mesti apa kalau yang kamu boleh dapat Untuk rugi. Musa 9. Musa 9. untuk kita kawan kita expect mulai dari ni sebab awal kita ada dalam itu kemudian kita sudah selesaikan dari tahun ke tahun kita rasa sudah ada kalau apa seperti dicek dan diselesaikan semuanya jadi ada RM2 lah dengan nilai itu. Orang di bank dan kita ada setakat April 2025 kita ada dalam 2 tahun. Dan itu biasa kita ada yang kita lakukan dengan global klasik. Yang Fazli-nya tu tak masuk. Ha? Dia ada 40,000 lah. Kalau Fadli pulang grade tu, dia ada 46 lah. Tapi kan Fadli dah pulang 3,000. Kita dah ada 39. 40. Dia bagus. Di samping itu kita juga ada buat bulan tahun kebajikan
Nilai hidup 850 ringgit. 580. Gaji kita semua kita perlu bayar iuran polis 600, kemudian akaun defisit koperasi yang untuk kita bayar yang disebutkan oleh DOT 1,664. Nah, ini kita Dah berhenti dah. Dah penat rehat dulu. Duduk. Duduk. Main lari pula. Tu main bola. Rasanya ada di kita kita tinggal jumpa kena pikiran dulu tanya. Kemudian kita nak sampai tak. Dia bagi 3%. Tak ah. 3%. 3%. Ini dia 3%. Lagi nak buat 3%. Dia bagi dia apa? Tak nak. Tak nak tanya dengan bank apa tu. Tak tahu. 18%. Siapa? Oppo. Oppo. A16. Oh, tuan Oppo. Dah ada dah. Daripada deposit dia terbaik kita di share dia. Share dia dapat dia. Kalau 6 Ini retirement SJM. Tapi kita nak hasal. kalau deposit tu fix deposit yang tak boleh keluar lagi. Kita tak mahu tak minat. Kalau share tu share dia minat. Yang ini serendah lagi. Kenapa pula dia bersyaratkan itu? Tak ada itu kerja pasti. Ini bukan ni. Tidak. Tapi dia nak share. Saya pergi sikit lain lah. Itu masalahnya saya kita mau tahu kita. Kalau betul yang itu. Tak ada diskon. Baru. Kita dah tahu kan, semua selesai kan. Ini satu metode ni apa? Kita boleh soal kenapa lebih baik dia daripada topik. Dia dalam Kita pakai UK dah ada dah. Kita kena simpan duit kat situ ni. Dalam UK dah ada dah. Kita kena simpan duit kat situ. UK. 1 hari tu kan? Untuk 1 hari tu kan? Kita kena tanya lah. Kencing sinilah. Sinilah. Dia nak kencing masuk. Siapa dalam ni? Tolong masuk dalam dunia ini. Ini kan
masalah keseluruhan. Jadi kita nak lihat koperasi bagi kita. Partai pun ada cadangan nak masuk Islam share program ni. Baru tahu, boleh tahu dalam bulan ni. Ini bukan co-operate, bukan operate. Kumpulan ruang rizab sentuhan maka topi dalam Kata boleh gunakan. Tak ada tu. Kata gunakan tu. Ada. Penting ke? Ha? Penting. Itu kita nak masuk dalam Okey, faham ya? Nah, kita sekarang kalau ikut dari segi peraturan peranjaya, kita dia perlu membuka pihak koperasi perlu memohon untuk membuka akaun ADK di dalam kawangan CDP yang berhampiran. Jadi pihak koperasi akan diinfo DNS account dan dibuka atas nama koperasi seperti berikut: akaun simpanan ADK KWRS yang ada minimum deposit, perlu deposit jumlah koperasi dan akaun simpanan. Dari semua jenis lah. So sebenarnya peraturan ini telah bermula September 2019. So maknanya kita tak buat lah, kita yang tak buat. Jadi kita mohon pihak bendahari bersama setiausaha berbincang dengan power bank ini mana cara yang terbaik ini. Okey, itu saja. Ada cadangan untuk kita terima penyata kewangan kira-kira sehingga 30 April 2025. Mohon anggota untuk mencadangkan akaun ini diterima dan difokus. Cadangkan. Okey, nanti bayar mencadangkan diterima. Ada sokongan? Terima kasih untuk menyokong. Okey, terima kasih. Seterusnya ialah meluluskan elam kepada anggota lembaga dan jabatan kuasa diplomatik dalam koperasi. Ada cadangan ke? Ya ke? Okey, tak perlu ya. Masa ini kita belum lagi nak meluluskan elam kepada anggota lembaga dan jabatan kuasa diplomatik dalam. InsyaAllah bila kita dah kaya esok, kita akan lalu. Bila mufarat, kita bagi bukan elok kepada KRT, tapi kita bagi RM100 pada penguat untuk memberikan jarak. Okey, seterusnya meluluskan satu panel terbunyi tidak kurang dari 2 terima audit untuk mengaudit dekat koperasi. Suruh audit.
dia menawarkan diri dia untuk kita asyik dia orang sebagai seperti maksudnya buat pada ni kita tak mampu lah kalau khidmat kalau bayaran tak mahal. Jadi setakat ni kita masih perlukan dia kan mau account kita. Okey, kita masih gunakan masalah daya koperasi. Setuju sebelah suara. Okey, seterusnya ialah menimbang dan meluluskan wang lingkup dan had pelaburan dari wang regulasi mengikut Seksyen 54 Akta. Mana ni jam? Mana ni jam? Jam. 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 Kenapa 3,000? Apa landas apa? Ada pesanan. Ini kalau pinjaman dan Baru 3 juta. datang puasa Perubahan koperasi sejak tahun 2012. kami jangan apa je. Dari kami tentang had maksimal perhutanan itu Jadi ada dua. Tengah bincang pasal ni kan? Yang ni pinjaman yang diberikan. Ni pinjaman yang sebelum tu adalah melabur 3 juta. Okey, cadangan menghadkan kuasa pinjaman yang diperlukan oleh koperasi kita menghadkan 3 juta. Cadangan menghadkan strategi had kuasa juga 3 juta. Okey? Maksimal. Seterusnya menetapkan had maksimal keperluan koperasi. Apa? Ini mungkin satu-satu. Had maksimal keterbukaan koperasi. Baru koperasi. Punya cadangan. SM dengan ni apa ni aturan? Letak je had tapi tak ada Maksimal keterbukaan koperasi. kita boleh berhutang. Ada kan? Okey, 3.12 mendengar, menimbang atau memutuskan apapun cadangan atau hal urusan lain koperasi yang baginya suatu notis yang tidak kurang daripada 2 hari Apa? sebelum mesyuarat dipanggil telah diberikan kepada koperasi. Apa dia cadangan ni? Ada 8 cadangan. Mungkin kita ada 8 cadangan. Cadangan 1 dengan 8 buat kemudian lah. 2 dulu. Okey, cadangan pertama, bilangan NK dikurangkan dari 12 kepada 8 orang. Ini melanggar tak undang-undang kecil ni? Tak. Kenapa nak kurang? Ya, dia kan 12. Dia mau punya dia kan. Yang kedua, bajet untuk latihan adakan bajet latihan 3,000 setahun. Boleh? Dia nak tanya ni. Yang mencadangnya ada. Tanya dah dia. Tanya Ali. Semua ke bajet untuk latihan diadakan 3,000 setahun. Tadi kita letak 1,000 senyap ya. Tadi dalam anggaran tu.
Siapa setuju? Kita tadi meletakkan 1,000 je. Dalam anggaran tadi kan ada latihan. Ini jadi manusia atau berubah? Semua tak ada latihan begitu. Nah, sini. Sokong. Nah, baik itu. Latihan. Ini latihan itu latihan. Apa ya? Itu bukan, tak ada tak guna. Itu yang susu lain. Ini adalah kalau fikir nak buat latihan dalam setahun dia boleh baca dalam 3 minggu. Nah, bukan yang minggu tadi. Tapi kalau dia latihan dia nak buat apa-apa latihan pun dalam setahun tu dia boleh pakai 3 minggu. Okey? Itu ya. Yang ketiga, mengadakan kebanyakan anggota dan tak dapat menumpukan pada korban, dicadangkan modal yang setiada dilaporkan kepada ahli yang berniaga. Ini tak faham, sila pengurusi. Oh, minta lagi. Dia ada. Dia main. Macam tadi lah, betul. Sebab seluruh operasi mereka, tapi karena terlibat dalam mereka. Ini tak terlibat dalam mereka, tapi terus sebagai mereka. Jadi macam hari itu lah. Bukan ini ALT. Siapa yang berurusan di ALT? Cuma beberapa orang kan yang tidak faham. Beberapa orang kan dia mungkin dia berapa orang begitu. Beberapa orang kan dia berubah. Yang lain tak ni. So, sebab itu cadangkan siapa yang berminat. Macam kita menabur pada beberapa berciti lah. Okay. Jadi, dan sedangkan tadi, ahli yang berminat niaga, itu kita bagi dia modal. Mungkin ayat yang lain ada. Mungkin dulu, Tuhan. Ada tempat ada ahli yang ada dia boleh buat latihan 20 mungkin kita cuma bagi dia dan juga nanti beberapa orang dia punya ahli yang boleh membantu dia. Tetapi cuma 69 orang ini terlibat. Itu dia yang ini kadang-kadang apa yang ada apa ini kemahiran dalam sebuah dunia ataupun nak modal. Yang kita punya bagi dia modal dan juga bagi berjalan dia berniaga dan kita bisa orang-orang ini dia berbulanan sebagai sistem. So ada macam dulu ada parti kata buat siapa yang so kita sebagai ahli kita pilih kita buatkan dulu kita apa itu so itu dalam Okey. Ya. Adakah cadangan daripada pengurusi itu lebih banyak dicadangkan?
Ini usul Betul, negara Hmm. semua ahli bukan minda. Berniaga. Mereka insan perniagaan. Okey. Yang mestinya dilakukan oleh semua ahli yang tunai diri untuk public kerja lah. Okey, setuju. Tanggapan itu adalah salah. Setuju. Kalau tak ada duit jangan itu. Setuju. Kalau nak berniaga mesti ada duit. Dan kamu berkorban. Betul. Okey. So kita yang usul ni sudah kita buat ni. Roda yang sedia ada dilabuhkan dengan global operasi ini. Kita dah buat semua. Ada ini operasi yang berkaitan kepada operasi untuk kita boleh, Ada yang niaga siap-siap kan. Maka nama-nama ni satu perniagaan juga. So kalau kita lakukan tapi kita tahu bilang ke modal tu. Ini lagi kan. Jadi mana-mana ahli koperasi, ada ahli koperasi yang ada perniagaan sendiri yang perlukan modal kepada koperasi, bolehlah mohon ya. So ini usul ini kita terima. Tapi sebenarnya jadi keseluruhan semua ahli keempat perhatikan daripada yang setuju angkat tangan, yang tak setuju angkat tangan. Setuju tak setuju? Tak setuju. Cadangan dibubarkan. Yang kedua lagi, yang keenam daripada Muhammad yang berstatus kerja tetap dalam koperasi bagi menjalankan perniagaan koperasi perlu tinggal secara bulanan. Nah ini yang sebelah tak mampu kita buat. Baik tapi tak mampu nak buat. Dari dulu lah saya kata kita nak ada seorang pengurus yang perlu digajikan tapi kita tak mampu. Koperasi kita tak mampu nak menggajikan siapa-siapa untuk menguruskan koperasi. Okey? Ini cerita lama lah. Yang ketujuh, dicadangkan libatkan semua warga senior telah habis belajar dan telah bekerja dalam semua aktiviti dapur kebajikan. Kita sebenarnya gunakan untuk hadiah kecemerlangan akademi, bantuan pendidikan, insentif pelajaran, pinjaman tanpa faedah, bantuan musibah, bantuan pengurusan jenazah, hari keluarga dan bagi menjayakan apa-apa itu. Jadi memanglah kita ini setuju. Dijadikan semua SK dan libat dalam aktiviti tabung kebajikan, terutamanya bayar iuran. Ini saya maklumlah. Yang ke-8, ini menarik ni, daripada Nurizan Ahmad. Saya mencadangkan ke semua ALK Kohan digugurkan dan nanti ALK baru dengan J2 SK. Setuju tidak? Setuju. Terima kasih. Okey. Dalam LK, dalam UK boleh tau. Ada peruntukan dia. Ada. Tak, boleh semua. Dalam Risyawat Agong boleh tentukan. Tentang tabung kebajikan tadi ya. Kenapa? Itu buat sendiri.
Yang tiga je tu. Buat dia pilihan. Okay. Okey, tiga penyambungan mengucapkan penangguhan mesyuarat. Okey, mesyuarat ditangguhkan jam 4.00. Ya. Ha? Anugerah. Anugerah. Tak ada dalam syarat, tak ada lah. Ini lain. Okey, mesyuarat dilakukan Sekarang pada jam 4.00. Terima kasih kerana kehadiran ni, semua. Yang inilah ribuan mesyuarat agung. ini aktiviti Ini apa? aktiviti SME. Kita pergi anugerah. Anugerah. Baik, alhamdulillah kita dah selesai mesyuarat agung. Sekarang kita teruskan dengan acara agenda yang seterusnya, iaitu penyampaian hadiah dan sijil pengakuan. Ya. Ada. Kita dah lantik pengurusi kan? Yang dah kuasa. Baik. Kami dah. Okay, kita tak family day untuk reminder lah. Untuk family depan, kita dah terdiri. So, kita serahkan kepada family party untuk menentukan bagaimana cara dia nak menguruskan. Duit 2,000. So maklumat tadi dah beritahu untuk rally di pada tahun-tahun yang lepas kita ada pada koperasi kita akan bagi 2,000 untuk menjalankan hubungan. And then 2,000 lagi kita akan ambil daripada kampung kebajikan. Terlebihnya 4,000 dah ada. kalau ada kita ada 4,000. Terlebihnya kalau ada seperti tambahan mungkin macam malam kata sekarang ni nanti bangun 3 hari 2 malam lebih kurang 6,000. 6-8 ribu. Maksudnya 4,000 tu kita akan kutip Daripada daripada tapi sehingga hari yang bukan koperasi juga kita nak datang masuk dalam koperasi ini dan diri. Jadi kita ada itu dalam koperasi. And then macam tahun-tahun lepas ada juga sumbangan daripada bangsa nanti ada beberapa orang yang boleh bagi sumbangan. Terpulang lah. Kalau nak mengkirakan silaturahmi, ada kita usaha. Tapi kalau tak nak, tak apa lah. Macam saya buat. Okey, baik, kita teruskan dengan acara penyampaian hadiah dan sijil penghargaan. Dengan itu kita menjemput Pak Long lah, ya, untuk menyampaikan hadiah-hadiah kepada mereka yang apa kelayakan. Ini adalah sumbangan daripada tabung kebajikan. Okey, silakan Pak Long. Okey, yang pertama ni Pak Long. Ada duduk sini. Okey, nanti sekejap lah. Sekejap. Pak Long.
Okey, yang pertama ada Tuan Pendidikan, anaknya Muhammad Haris. Hari ni ya. Masuk belajar, sambung belajar Bachelor of Information Technology Engineering. Penerimanya adalah Datuk Raza Ahmad. Kita bantuan pendidikan. Kita bantuan pendidikan. Okey. Yang kedua, ini adalah kepada anak apa nama? Adi Hafiz. Ya, Al-Azmi Satuan Pendidikan dan anaknya Adam Hafiz Dasar Bintang Negara dan Diploma Kejuruteraan Elektronik dan Mikroelektronik. Okey, silakan anda. Dia bagi kat papa tak? Ini dia untuk papa. Terusnya penerimanya adalah Adam. Akademik SPM yang lepas. Kita nak tanya pada Adam. 5A. Oh, ambil air. Ya. Terusnya adalah insentif pelajaran kita beri kepada Lokman teknologi kejuruteraan. Okey, dan insentif pelajaran seterusnya diterima diberi kepada Nadia Sains. Okey, terima terakhir ya adalah Ira Mansara dari 19 kerana telah mengamalkan pelajaran dalam bidang Bachelor of Fashion Design with Honours dengan UITM. Okey, sehubungan itu kita juga memberi jap. Saya nak simak nama. Okey, kepada sijil penghargaan kepada mereka yang telah menyumbang tenaga dan membuat penjualan semasa kita menjual rehan hari itu. Yang pertama, penjualan yang paling tinggi kita berikan kepada Nurul Adha binti Samsudin yang telah menjual sebanyak RM7,500. Jualan pertama. Silakan wakil. Okey. Yang kedua kita berikan kepada Datuk Abdul Razak Ahmad kerana penjualan sebanyak RM5,554. Okay, penjualan kedua. Dan dia penghargaan yang ketiga pada Syamsuddin kerana berhasil membuat penjualan sebanyak RM5,418 atas 106 rihal. Dan sijil penghargaan seterusnya ada diberikan kepada Haji Mazlan bin Ahmad atas perkhidmatan yang cemerlang dalam untuk membantu pengurusan rehan 360.
pengantar, ambil, dan sebagainya. Dan sidang penghargaan seterusnya adalah kita beri kepada Puan Zainul binti Ahmad kerana memberi pembantuan dalam penyimpanan stok dan pengurusan pengambilan daripada pasukan hari itu. Ya, untuk akhir hari. Okey, wakil dan ada. Wakil Mami. Oh, Mai bagi. Mai wakil. Mami. Okey. Salah buat. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih pada Pak Long ya atas kesudian memberikan hadiah dan kecil tadi. Dengan itu kita bersurai, tapi sebelum bersurai ada apa nak ada lain kita lah sekarang. Serahkan pada baru tak ada nak meeting ya. Tak ada. Ada hal-hal lain? Kita apa yang